Assalamualaikum bang. Bang, Salam. saya content creator kata nak yang review hari ni tu. Oh, itu tadi ada bos saya beritahu. Encik Yusof kan? Ya betul. Okey, tak apa. Hari ni ikut saya tunjukkan tempat Okey, alright. Okey, untuk hook awal, kau kena shoot benda ni je. Kau kena cakap pasal benda ni 30 saat tau. Aku cerita pasal benda ni je. Okey? Okey, 30 saat Alright, boleh. Okey, Cik Yusof. Cik Yusof nampak kan yang ni kan? Dua seater ni 499, 499. Coffee table ni 99 je. Okey, tak banyak, ada 5. Cik Yusof cakap je benda tu. Sebab dia sekali dalam ni. Ada shade tu pun 990 je. Sekali lah ni. Boleh Cik Yusof Okey, lepas tu Cik Yusof nampak kotak-kotak ni kan? Yang ini RM99 yang kotak-kotak ni lah. Customer boleh cash and carry. RM99. Meja ni, meja 2 ni pun RM99. Cik Yusof cakap sekali lah. Kecuali yang ni lah Cik Yusof. Cik Yusof dekat sikit Cik Yusof, dia nak bagi tahu. Cik Yusof ni 199 je Cik Yusof. 2 kerusi, 1 meja Cik Yusof. Cik Yusof. Yang ni pun ada sekali Cik Yusof. Yang buy one free one ni 2 biji Cik Yusof. Beli 1 tilam dapat lagi 1. Dapat 2 lah Cik Yusof. Macam yang katil dia juga. 599 sekali dengan katil semua. Sekali lah. Yang ni pun sekali katil 399 untuk single punya. Ada banyak lagi kat dalam. Cik Yusof ikut saya. Okey, boleh Cik Yusof Boleh. Bagus je Cik Yusof. Ni. Okey. Cik Yusof, meja ni sekali. Meja seramik hitam ni Cik Yusof 1199 je. Tak banyak dalam 3-4 set je lah. Cik Yusof sekali sebab section ni pun kita ada masuk juga. Okey, boleh. Okey, lepas tu ada lagi. Bang, rasanya tak boleh shoot lah bang. Kenapa? Sebab panjang sangat. Saya buat TikTok, bukan buat movie.